Sikit je lah, jauh sikit. Okay, boleh. Hai, saya di sini. Hai, saya di sini. Harapnya tak terlalu dekat. Okay, mungkin macam ni okay kot. Okay, dan tidak terlalu seksi. So, heads up. Kita nak bercakap berkenaan dengan height. Apa lagi bahasa lain, istilah lain ya? Period lah, senang cerita. Okay. Kita selalu akan bercakap betapa hebatnya ciptaan Allah ni. Jadi bila kita memuji Maha Suci Allah, kita akan cakap Subhanallah. Tapi dekat sini period itu pun adalah sesuatu yang hebat. Okay, kenapa? Dan heads up, anda boleh bergerak pergi dan meninggalkan apa perbincangan, perbualan dan apa yang saya akan cakap ataupun cerita ataupun kisahkan di sini sebelum saya lanjutkan, kerana ianya mungkin akan bunyi agak, saya tak tahu, mungkin ada orang akan terasa ia sesuatu yang menyentuh sesuatu yang mungkin pada orang aib, saya tak tahu. Tetapi pada saya, haid itu adalah satu ciptaan Allah yang hebat. Kenapa? Kerana dikala ada masa saya tengok saya punya period sangat berat. Yalah, saya bukan orang yang akan ada menorajah buat masa ni, na'udzubillah, minta jauh. La qadarallah. Tetapi ada waktu-waktunya bila terlalu banyak dia akan blood clot kan, darah beku kan. Dia tak cukup masa untuk diserap, jadi dia akan beku sendirilah. Jadi ada kalanya saya rasa macam wow, dinding rahim itu telah disediakan dengan sangat bagus, sangat bernutrisi. Dulu ada orang kata istilah bila perempuan yang subur sebelum haid tu, bila haid tu berlaku adalah di mana rahimnya menangis kerana tiada kehamilan berlaku. Hamil tu tak berlaku sebab dia telah bersedia dinding itu untuk menyambut persenyawaan dan menyambut janin yang akan dihasilkan. Tetapi bila mana fasa itu telah berlalu, dia dah luput, tempoh waktunya dah habis, jadi dia akan jatuh. Umpamanya rahim menangis. Menarik kan istilah-istilah yang diberi ini. Bukan mitos, orang kata, orang tua kata, tak tahulah. Tapi itulah, ini adalah satu daripada keajaiban ciptaan makhluk Allah. Apa-apalah ciptaan Allah kan. Itu je lah, random talks. Bye.